Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Harap sihat dan sejahtera. Sebelum saya membuat gaya hidup sihat, saya nak secara langsung menyatakan pandangan saya terhadap cadangan pemerintah hendak menjadikan orang India Muslim sebagai bumi putera. Kepada saya, ini adalah satu masalah serius. Pertama, pemerintah mungkin tidak tahu sejarah. India Muslim bukan satu etnik atau suku kaum. Tak ada dalam dunia ini ada suku kaum India Muslim. Dia adalah orang India, tapi beragama Islam. Jadi bangsanya India. Jadi apa yang saya lihat, bahawa sebilangan besar daripada mereka tidak memahami sosio budaya orang-orang Melayu. Sekarang ada usaha nak jadikan dia bumi putera. Apa maksud bumi putera? Maksud bumi putera adalah orang turun-temurun mempunyai satu tamadun yang tinggal dalam suatu tempat, dalam satu kawasan dan wilayah, untuk menjadi seorang yang berhak dikatakan bumi putera. Tapi kalau seorang yang asalnya belum mempunyai tamadun dan tidak ada turun-menurunnya, beratus tahun tinggal di sebuah wilayah, dia tidak boleh dipanggil bumi putera. Bagi bangsa Melayu, walaupun dia datang dari Indonesia, dari Filipina, dia adalah orang Melayu. Dia mempunyai tamadun beratus tahun. Dia keluar masuk dalam sebuah kawasan ke kawasan lain sebelum persempadanan politik wujud. Jadi kalau orang Melayu itu atau orang suku etnik Melayu yang lain, Banja, Jawa, Minangkabau, Kampa, Aceh, dan macam-macam lah lagi etnik Melayu ni, dia sebenarnya adalah pribumi atau bumi putera kawasan wilayah Nusantara ini, yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina dan Selatan Thai. Jadi melalui sejarah yang panjang. Jadi kalau di Malaysia sekarang, sejarah yang panjang orang Melayu ini daripada zaman Nusantara dulu, zaman Empire Sriwijaya dan Majapahit, mereka berhak dipanggil bumi putera.